pernah terjadi di mana sebuah kapal terbang terempah dekat lautan Hindi. Semua meninggal. Kecuali ada seorang kanak-kanak yang survive seorang diri dekat laut Perth. Sebuah pesawat penumpang dari Yemenia Airways Flight 626 yang waktu tu dia berusia dalam 19 tahun. Berlepas dari Paris, France, singgah di Sana'a, Yaman, terus ke Moroni, Comoros. Moroni ni dia pulau-pulau kecil dekat lautan Hindi tu lah, dengan penumpang seramai 153 orang, termasuk dengan 11 kru penerbangan lah. By the way, majoriti penumpang keturunan Comoros yang duduk dekat France. So mereka macam nak balik kampung lah. Kapal terbang ni dia umur 19 tahun, dah lepas SPM dah. Condition dia tu macam tak berapa nak cun tau. Dia pernah ada record safety check yang buruk lah. Pesawat ni dari segi maintenance dia macam tak layak nak terbang dah, elok berenang je. Pilot pula dikatakan kurang latihan untuk situasi emergency landing dalam cuaca buruk. Dah lah cuaca masa tu kau-kau, ribut kencang, hujan lebat, arus deras. Airport dekat Moroni pula dia tak pernah wujud tau sistem pendaratan automatik ni. Kena manual landing lah walaupun dalam cuaca ribut. So tak apalah, mereka pun terbang. Dalam jam lebih kurang 1.50 pagi, mereka dah sampai dekat airport Moroni. Dah sampai tu, pesawat tu try lah nak landing lah. Nama pun dah sampai, tapi dia gagal tau first try. Angin ribut kuat sangat lah. So pilot tu tarik pesawat naik balik abort dan dia go around lah kan. Dia akan pusing balik, try landing kali kedua. Dalam second try, tiba-tiba ada masalah dekat sayap kapal terbang tu tau. Pesawat tu terus menjunam tala ke lautan Hindi, kira-kira 15 km daripada pantai Comoros, tanpa isyarat kecemasan. Kira nak mayday pun dah tak dan dah. Boom. Dilaporkan semua penumpang meninggal dunia, kecuali ada seorang kanak-kanak perempuan tau. Budak ni nama dia Bahia Bakari, umur 12 tahun. Bayang lah, dia terpelanting keluar daripada kapal terbang tepat time kapal terbang tu terempah dekat permukaan air. Katanya sebab dia pakai seat belt tak habis tau, pakai separuh ke macam mana tau. Dah terkeluar tu maknanya dia terkontang kanting lah seorang-seorang dekat tengah laut tu, dengan dia tak tahu berenangnya, dengan patah tulangnya, dengan lebamnya, dengan lukanya. Nasib baik lagi nak dijadikan cerita, Bahia berjaya tukuh sepihan-sepihan kapal terbang tu, dan dia terpaksa tunggu lah. Dia nak kena survive dekat laut yang agak ganas seorang-seorang. Nah, 9 jam baik dia fight seorang-seorang dalam hujan, gelap, ombak besar. Last sekali sampai pukul 10 pagi barulah ada seorang nelayan yang dah biasa dengan condition laut tu kan, lalu situ jumpa Bahia. Masa Bahia diselamatkan tu, katanya keadaan laut agak tenang sikit lah nak dibandingkan dengan semalam. Nasib baiklah kapal terbang tu terempah memang dekat-dekat dengan destinasi dia dah. Kalau kat tengah-tengah laut Hindi tu, memang kena telan ombak lah cerita dia. Dan nasib baik juga masa tu ombak duk tolak Bahia pi ke arah pantai, dia tak tarik masuk lagi dalam lah. Doktor kata biasanya lah kalau terempah daripada ketinggian yang macam tu, badan boleh hancur. Tapi Bahia selamat, cuma mak dia dan penumpang-penumpang yang lain tu semua meninggal dunia. Bahia diterbangkan balik ke France. Dia disambut oleh Presiden France sendiri lah. Dilaporkan dia patah lengan, tulang pelvis retak, lepas tu luka seluruh badan. Dekat sana Bahia digelar sebagai La Mercure. Aku tak tahulah betul ke tak sebutan aku, tapi maksudnya budak ajaib. Katanya hari ni Bahia dia hidup lagi lah. Dia jalani hidup yang normal, sederhana. Dia tak mau dikenali sangat. Moral of the story, kalau dah pesawat tua tu, buatlah cara tua. Dia ibarat Tok Wan yang umur 78 tahun. Ajak dia main takraw. Memang tu bukan killer, tu suicide. Member baru nak lipat dah arwah, lah tim lawan menang. Lebih kurang macam tu lah. Hang rasa lah, lepas ni kalau hang nak naik flight lah, hang nak pakai seat belt lah, boleh roger lah kat komen. Jangan lupa like, share, follow. Banyak lagi kisah yang aku akan ludah gerak lu.